Cuba fikir balik, pernah tak anda masuk satu kelas yang betul-betul mengubah cara anda pandang dunia? Itulah keajaiban pengajaran yang hebat. Hari ini kita nak bongkar kit alatan seorang pendidik untuk faham apa rahsianya, apa yang membezakan kelas yang biasa-biasa dengan kelas yang luar biasa. Ini soalan cepu mas kan? Kenapa ada benda yang kita belajar masa sekolah dulu, kita ingat sampai sekarang? Tapi ada pula formula matematik yang kita lupa sebaik saja langkah keluar dari Dewan Peperiksaan. Nah, jawapannya, semuanya berbalik kepada satu konsep penting, pembelajaran yang bermakna. Okey, ini peta perjalanan kita untuk sesi kali ni. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa itu pembelajaran bermakna. Lepas tu, kita kaji beza antara kaedah dan teknik, dua alat yang sangat penting. Kita juga akan sentuh kenapa tak semua orang boleh guna cara yang sama dan akhir sekali, kita bungkus semuanya dengan rumusan yang padat. Jom kita mula. Perkara pertama sekali, kita kena faham asasnya dulu. Sebelum kita nak borak pasal apa-apa strategi atau alatan, kita kena jelas apa sebenarnya matlamat akhir yang kita nak capai. Pembelajaran bermakna ni, ia bukan setakat hafal fakta dalam buku teks. Cuba bayangkan macam inilah. Kalau anda belajar pasal fotosintesis semata-mata dari buku, mungkin rasa bosan sikit. Tapi, kalau cikgu anda bawa anda keluar ke taman, tunjuk daun sebenar dan kaitkan proses tu dengan pokok depan mata anda, tiba-tiba semua tu jadi masuk akal. Itulah kuncinya. Bila ilmu baru tu ada kaitan dengan dunia kita, ia akan melekat. Baiklah, sekarang kita dah faham matlamatnya. Jom kita buka lapisan pertama kit alatan kita, kaedah. Anggaplah kaedah ni macam pelan Indo atau blueprint seorang arsitek. Ia bukan tentang jenis batu bata, tapi tentang gambaran besar, tentang falsafah di sebalik keseluruhan bangunan yang nak dibina. Dan macam yang anda boleh nampak, banyak betul pilihan pelan induk yang ada. Setiap satu ni ada pendekatan yang berbeza. Ada yang gabungkan teknologi, ada yang fokus pada penyelesaian masalah dunia sebenar, ada yang direka khas untuk pelajar yang berbeza-beza. Yang penting, kena ingat, ini bukan aktiviti 10 minit dalam kelas. Ini adalah strategi jangka panjang. Jom kita ambil dua contoh supaya lagi jelas. Pembelajaran berasaskan projek ni bukan sekadar tugasan biasa. Ia satu misi, mungkin makan masa berminggu-minggu, di mana pelajar kena kaji, bina dan hasilkan sesuatu yang nyata. Manakala pembelajaran terbalik pula, ia terbalikkan terus rutin kelas. Pelajar belajar teori dulu kat rumah, mungkin melalui video, dan masa di kelas digunakan sepenuhnya untuk bincang dan buat latihan dengan cikgu. Nampak tak? Ia tentang reka bentuk keseluruhan pengalaman belajar tu. Okey, kalau tadi kaedah tu ibarat blueprint dari arkitek, sekarang kita bercakap pasal teknik. Teknik ni pula ibarat kerja-kerja tukang di tapak binaan. Dialah yang bancuh simen, yang pasang tingkap. Pendek kata, inilah tindakan-tindakan spesifik yang menghidupkan pelan besar tadi. Slide ini memang ringkaskan perbezaan dia dengan sangat baik. Kaedah tu adalah kenapa dan bagaimana kita buat sesuatu, strategi besar kita. Teknik pula adalah apa yang kita buat, aktiviti spesifik dari minit ke minit dalam kelas. Senang kata, kaedah tu resepi, teknik tu cara kita potong bawang dan menumis. Dua-dua ni saling melengkapi. Jadi, ini yang antara peralatan spesifik dalam beg kita. Ada sumbang saran untuk cetuskan idea, ada eksperimen untuk uji hipotesis, ada pembelajaran kooperatif untuk bina kerja berpasukan. Ini semua adalah kata kerja dalam pendidikan. Aksi-aksi yang pelajar buat secara aktif, bukan sekadar duduk dan dengar. Jom kita zoom in pada salah satu teknik ni, penyelesaian masalah. Ia bukan sekadar, okey kelas, selesaikan masalah ni. Tak, ia satu proses yang ada langkah-langkahnya. Mula-mula kita fahamkan dulu apa masalahnya. Lepas tu, kita fikirkan semua jalan penyelesaian yang mungkin dan seterusnya. Struktur inilah yang buatkan satu aktiviti tu jadi teknik pengajaran yang berkesan. Okey, sekarang kita dah ada strategi besar, kaedah dan kita dah ada alatan khusus, teknik. Tapi inilah bahagian yang paling mencabar dan di sinilah letakkan seni dalam mengajar. Seorang pendidik yang hebat tahu yang tak ada satu pun pelan atau alat yang berkesan untuk semua pelajar. Petikan ni maksudnya sangat mendalam. Ia adalah satu peringatan penting bahawa tujuan utama semua ni adalah untuk pastikan tak ada seorang pun pelajar yang tertinggal, termasuklah mereka yang ada keperluan pendidikan khas. Jadi, kebolehan untuk ubah suai cara kita mengajar tu bukan lagi satu pilihan, tapi satu kemestian.
Jadi, mesejnya jelas. Pengajaran yang terbaik bukanlah tentang ikut buku teks muka surat demi muka surat. Ia adalah tentang kebolehan seorang guru untuk memerhati pelajarnya dan bertanya, apa yang kamu perlukan daripada saya hari ini? Kadang-kadang rancangan terbaik perlu diubah suai di tengah-tengah kelas. Dan itulah tanda seorang pendidik yang benar-benar mahir dan prihatin. Okey, kita dah bongkar macam-macam dalam kit alatan ni. Jadi, apa sebenarnya intipati paling penting yang perlu kita ingat dan bawa balik? Jadual ni merumuskan hubungan antara keduanya dengan sangat cantik. Cuba tengok, satu kaedah yang besar macam pembelajaran berasaskan projek tu, ia perlukan pelbagai teknik untuk hidup. Ia mungkin bermula dengan sumbang saran dan berakhir dengan pembentangan. Teknik inilah yang memberikan nyawa dan tenaga kepada sesebuah kaedah. Jadi, inilah dia rumusan utamanya. Menjadi pendidik yang hebat ataupun pembelajar yang hebat bukanlah tentang mencari satu kaedah ajaib. Ia adalah tentang seni mengadun, menggabungkan strategi yang betul dengan tindakan yang betul untuk pelajar yang betul. Ia adalah tentang mempunyai sebuah kit alatan yang pelbagai dan kebijaksanaan untuk tahu bila nak guna setiap satu daripadanya. Dan sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba imbas balik seluruh perjalanan pembelajaran anda dari zaman sekolah sehinggalah ke hari ini. Apakah satu aktiviti atau satu teknik yang betul-betul melekat dalam fikiran dan mengubah sesuatu dalam diri anda? Jawapan anda itu mungkin mendedahkan banyak perkara tentang cara terbaik untuk anda belajar.